Warna al-kedua itu al-marah tadi. Untuk melakukan semua anak-anak para pelajar untuk lagi dengan tadi itu jadi anak rumah. 2 tahun pas dia datang, ada orang kita bersama di dalam dewan bawah. Kemudian sebetulnya pada waktu zuhur kita ada pertemuan dengan guru untuk sama-sama mendengar nasihat. Kebetulan pada hari tersebut itu ada sedikit masyarakat masuk pulang ke penginapan dan ini menjadikan menjadi syekh bersama untuk bercakap. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama dengan Qurdabi, seorang ulama yang hebat dari Yaman yang sekarang bersama di Solo di Indonesia, itu Pulau Jawa, dia di Mahat An-Nawawi. Dan insyaAllah pada kesempatan yang sediaan dan dekat bisa minta supaya waktu ini untuk dari datang ke Pak kita untuk memberi nasihat, memberi ibadah, terutamanya dalam kepentingan menuntut ilmu. Itu saja dari sini sebagai kata-kata Nasallallahu ta'ala yaj'al hadal nafi'an mubarakan wa an yajri al-hikmah 'ala lisan syaitan insyaallah. Aku qawli hadza wa astaghfirullaha wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu ولا تستطيع الإسلام وتستطيع الصوم والقول الحسن بفضل الشيخ والنبي كريم الله تعالى حفظه الله تعالى ada cara ni tak ikut dia ولا تتكلم وصحبه وفضل الشيخ الذي يجيب الله والذي عبد الله فلا تقاطع معلوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بأبنائي وبناتي من الطلاب والطالبات في هذا المعهد المبارك، وأشكر شكرا خاصا مدير هذا المعهد فضيلة الأستاذ على جهوده الطيبة في نشر العلم والمعرفة، وأشكر كل مدرس يدرس هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر العظيم والثواب الجزيل، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Dr. Najib memulakan ucapan beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi, para sahabat serta ahli keluarga baginda. Seterusnya Syekh menyatakan kesyukuran beliau kerana berkesempatan untuk berada bersama dengan para pelajar sekalian di dalam majlis pada hari ini, dan menyatakan kesyukuran beliau di atas pertemuan dan perkumpulan ini, dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan pahala dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. إخواني وأخواتي طلاب وطالبات،
العلم النافع طريق يوصل صاحبه إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وذلك لأن العلم يحرس صاحبه من الشبهات ومن الشهوات المحرمة، فيكون صاحبه مستقيما على طريق أوله هنا في هذه المساجد والمعاهد، وآخره في جنة عرضها السماوات والأرض. Kata Syekh, menuntut ilmu ialah satu jalan untuk membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka dipermudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Dan Syekh menyebut bahawa orang yang menuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu, maka ia akan melindungi dirinya. Ilmu akan menjaga dirinya daripada melakukan perkara-perkara, daripada terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhat dan ke dalam perkara-perkara syahwat yang haram. والعلم أغلى ما استمعت له أذن وأحلى ما تكلم به فم وهو أفضل من المال، لأن العلم كلما أنفقت منه وعلمته للناس ونشرته فإنه يزيد، والمال كلما أنفقت منه فإنه ينقص، ولذا كان العلم أفضل من المال. Kata Syekh bahawa ilmu itu suatu perkara yang sangat mahal. Ilmu ialah perkara termahal yang didengari oleh telinga. Bukan benda lain, bukan lagu, tapi ilmu. Yang didengari oleh telinga, ilmu, hak tu hak mahal sekali. Hak lagu tu anda tambahlah, saya tak sebut lagu. Maksudnya kabar benda yang kita dengar telinga kita ini adalah hak mahal sekali, adalah ilmu. Kemudian kata Syekh, yang termahal diucapkan oleh lisan adalah ilmu. Bukannya perkara-perkara yang kita bercakap seperti biasa, tapi yang paling mahal tubik daripada mulut kita adalah ilmu. Dan ilmu lebih berharga daripada harta benda, kerana ilmu yang menjaga kita. Adapun harta, kita jaga harta. Maksudnya apa? Siapa yang akan jaga kita daripada terjerumus ke dalam perkara-perkara yang syubhat dan perkara yang syahwat, yang haram? Siapa dia yang akan lindungi kita? Ilmu yang kita pelajari. Adapun harta, bukan harta yang lindungi kita, tetapi kita pula yang kena melindungi harta daripada rosak, melindungi harta daripada dicuri dan sebagainya. والله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام وأراد أن يظهر فضل آدم عليه الصلاة والسلام عند الملائكة فضله بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فدل ذلك على أن العلم له فضل عظيم، وأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام علموا فضل آدم بالعلم. ولذا من أراد أن يكون من أهل الفضل فليكن من أهل العلم، فإن العلماء هم الفضلاء. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kelebihan Nabi Adam alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala
menyebutnya dengan ilmu di hadapan para malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita semua hafal. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kehebatan Nabi Adam ini dengan ilmu, dengan mengajarkan kepada Nabi Adam setiap nama-nama benda. Lalu dicabar kepada para malaikat, sila sebutkan nama benda-benda di atas dunia ini kepada para malaikat, jika kamu termasuk in kuntum shadiqin, dalam kalangan orang-orang yang benar. Namun akhirnya para malaikat tidak mampu untuk melakukannya. Maka kata Syekh, ini menunjukkan bahawa kelebihan Nabi Adam berbanding dengan para malaikat, dan untuk menunjukkan keutamaan ilmu itu, bagaimana mulianya ilmu itu, sehingga begitu sekali diangkat Nabi Adam alaihissalam, bahkan malaikat yang diketahui juga adalah ahli ilmu tidak mampu menandingi ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Maka kata Syekh, untuk kita menjadi orang yang mendapat kelebihan, maka hendaklah kita menjadi orang yang menuntut ilmu. Kerana hanya orang yang menuntut ilmu yang disebut dengan orang yang akan mendapat kelebihan dan juga kurniaan. والعلماء هم أكثر الناس خشية وخوفا من الله عز وجل، لأنهم يعلمون عظمة الله ويعلمون شدة عقوبته، فيخافون أن يقعوا في المعصية أو أن يصدر منهم الذنب. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك من أراد أن يكون من أصحاب الخوف من الله عز وجل فليسلك سبيل العلماء. والعالم كل شيء يستغفر له، حتى الملائكة تستغفر له، حتى الحيتان في البحر تستغفر له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر تستغفر لمن يعلم الناس الخير. Kata Syekh Labib Najib bahawa yang paling takutkan Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Para ulama di sini dengan maksud orang yang berilmu. Para ulama bermaksud orang yang berilmu. Bukan orang bekas gebang, bukan orang bekas piak, tapi orang yang berilmu. Inilah insan yang paling takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh juga membawa hadis ayat Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya senya yang takutkan Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Yakni orang yang berilmu, kerana dia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang telah dituntut. Maka hendaklah kita juga mengikuti jalan para ulama, dan kita menjadi seperti ulama, iaitu orang yang berilmu, mempunyai ilmu. Lalu Syekh membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa para ulama, yakni orang yang berilmu ini, akan dipohon kepadanya keampunan oleh setiap sesuatu. Maksudnya apa? Setiap perkara, sama ada di langit dan di bumi, akan memohon keampunan kepadanya. Hatta al-hitan fil bahr, sehingga ikan-ikan yang berada di lautan
juga memohon ampun kepada. Dari mana ikan mohon ampun kepada dia? Tak ada. Kita yang paling hebat sekali pun kalau bab binatang ni, anjing kejar. Tu je. Lain tak ada. Ni ikan akan memohon ampun kepada orang yang belajar menuntut ilmu. والعالم نفعه يتعدى إلى غيره، فإذا وجد العالم في القرية أو في المدينة فإن كل أهل القرية أو كل أهل المدينة ينتفعون بعلمه، فهو لا ينتفع فقط بل ينتفع هو وينفع الناس الآخرين. والعالم يقوم بوظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء والرسل يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، والعلماء كذلك يرشدون الناس ويبصرونهم ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. ولذلك كان العلماء ورثة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Maka orang yang berilmu dia memberi manfaat kepada orang lain. Orang berilmu, orang yang ada ilmu, dia tidak hanya untuk diri dia sahaja. Dia juga memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat kepada masyarakat. Memberi pengarahan, pengaturan kepada masyarakat, membetulkan masyarakat dan yang seumpama dengannya. Maka keberadaan orang yang berilmu ini di tengah masyarakat, ia seolah seperti menggantikan posisi Nabi. Besarnya kedudukan orang yang ada ilmu. Kerana dia yang akan membetulkan masyarakat jika masyarakat melakukan kerosakan. Jika ada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang haram, maka akan dibetulkan, maka akan dijelaskan. Lalu Syekh membawa hadis, sesungguhnya para ulama ini adalah merupakan pewaris para nabi. Para ulama ini dalam braket orang yang berilmu. Takut bila sebut para ulama, awak kata saya bukan ulama. Jangan faham gitu. Para ulama bermaksud orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ada ilmu, memiliki ilmu. Maka orang-orang yang memiliki ilmu ini mereka merupakan pewaris para nabi. Ini hadis Nabi. Mendapat endorsement daripada Nabi. Kerana Nabi SAW tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Tetapi para nabi mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Maka kerana itu mereka ini disebut pewaris para nabi. Kerana para nabi mewariskan ilmu kepada para ulama. Dan barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil suatu keuntungan yang sangat besar. والعلماء هم قادة المجتمع الذين يرجع إليهم الناس وينتفعون بإرشادهم وتوجيههم. كان الشيخ قبل ونحن في الطريق إلى المعهد يحدثني كيف كان السلطان يحترم العالم، وكيف أن السلطان يقول للناس هذا هو الملك الحقيقي الذي ينبغي أن تأخذوا الإذن منه. ولذلك العلماء لهم مكانة عظيمة في الإسلام. وإني أرجو من الله أن يكون منكم العالم الذي ينفع الله عز وجل به البلاد والعباد، اللهم آمين. أقول إن العالم هو الذي ينتفع به الناس والمجتمع، حتى أن السلطان يرجع إليه. قد كان الشيخ يحدثني أن السلطان قديما في هذه البلاد كان يحترم العلماء،
ويسمع نصحهم وإرشادهم، وأرجو أن يكون منكم من هو عالم ينتفع به البلاد والعباد. Maka kata Syekh Labib Najib, anak ambil poin akhir tu. Dia mendoakan kita juga menjadi orang-orang yang berilmu. Kemudian Syekh mengatakan bahawa qada al-mujtama', yakni pemimpin kepada masyarakat. Orang yang berilmu ini pemimpin kepada masyarakat yang memberi petunjuk, yang menunjukkan jalan kebenaran. Yurshidun nas, menunjukkan jalan kebenaran kepada manusia. نعم. انظر على سبيل المثال في القرآن الكريم، قارون كان رجلا غنيا لكنه كافر. خرج قارون بكنوزه بزينته من الذهب والفضة، ومعه الخدم ومعه المجوهرات، فلما رآه الناس تعجبوا، قالوا وهم جهال: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قالوا متعجبين يتمنون أن يكونوا مثل قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فقال أصحاب العلم وأصحاب الإيمان: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فلما أهلكه الله وخسف الله به الأرض ندم أولئك الذين تمنوا أن يكونوا مثل قارون، وقالوا لو كنا مثله لخسف الله بنا. فانظر كيف أن أصحاب العلم يعرفون الفتنة قبل أن تأتي، وأما الجهال فلا يعرفون الفتنة إلا بعد وقوعها. Kemudian Syekh membawa kepada kita kisah Qarun. Tak kala Qarun keluar kepada kaum menunjukkan perhiasan, yakni kemegahan, hebat. Lalu Syekh membacakan ayat Al-Quran yang bermaksud, alangkah baiknya jika kami juga diberikan kekayaan ataupun kurniaan sebagaimana Qarun terima. Mereka melihat itu sebagai satu kejayaan yang besar, kerana melihat hebatnya Qarun, melihat hebatnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun. Namun akhirnya Qarun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkata, kalaulah jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengurniakan pertolongannya kepada kami, maka sudah pasti kami juga akan ditenggelamkan sebagaimana Qarun yang ditenggelamkan, dibenamkan, dibinasakan. Maka mereka melihat perkara ini selepas apa yang berlaku kepada Qarun. Sebelum tu tak nampak lagi, sebelum tu nampak hebat Qarun ini. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hukumannya kepada Qarun, baru mari. Ketika itulah baru datangnya kesedaran, yakni baru marinya ilmu. Nampak apa yang Allah Subhanahu wa taala buat kepada Qarun, baru mari sedar. Sebelum itu dia, kekayaan itulah yang mereka rasakan sebagai satu kejayaan, sebagai satu apa yang datang dalam hidup kita, itulah perkara yang besar. Sedangkan tidak yang sedemikian. وأنتم يا أولادي حفظكم الله من الذكور والإناث، أرجو منكم أن تهتموا كثيرا بتعلم العلم الواجب، العلم الذي تحتاجونه في صحة العبادات، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي ماله، كيف يبيع بيعا صحيحا، كيف يشتري شراء صحيحا. هذا العلم علم واجب، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه. كذلك أن يتعلم الإنسان الآداب والأخلاق وتزكية النفس، كيف لا يكذب، لا يغتاب، لا يقع في النميمة، كيف لا يقع في الرياء والعجب والكبر. كل هذه الأمور يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها،
حتى يكون قلبه سليما، لأن القلب السليم هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Maka Syekh menyatakan bahawa di sana adanya ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu yang wajib dipelajari. Bagaimana untuk kita menjadikan ibadat kita ini sahih, benar, sah. Puasa, salat dan yang seumpama dengannya. Ini tambah sikit kan. Sah belum tentu diterima. Sah ni apa maksud sah? Sah ni maksudnya tak batal. Kita sembahyang tak batal. Diterima ke tak? Belum tentu. Maka maksudnya kena belajar ilmu bagaimana untuk menjadikan ibadat kita ini benar. Ibadat kita ini tidak terpesong. Lalu Syekh juga menyatakan ada ilmu wajib yang lain berkenaan dengan tazkiyah an-nufus. Yang ini berkenaan dengan bagaimana untuk kita ini membersihkan hati kita agar kita tidak terkena gejala ataupun penyakit ini. Hasad dan yang seumpama dengannya. Ujub, riak dan yang seumpama dengannya. Maka ini merupakan ilmu yang wajib dipelajari. Kena belajar tentang perkara-perkara ini. وأرجو منكم يا أبنائي وبناتي حفظكم الله أن تهتموا كثيرا بالقرآن الكريم، بحفظ القرآن الكريم وبتجويد القرآن الكريم وبحسن تلاوة القرآن الكريم، فإن كتاب الله عز وجل يرفع الله به أقواما ويضع الله به آخرين. فالاهتمام بالقرآن من أهم المهمات عند طلبة العلم. Sebelum itu tinggal Syekh ada sebut tadi ayat Al-Quran apa ini? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang bermaksud pada hari akhirat tidak ada yang merupakan hari yang tiada manfaat bagi harta benda dan anak pinak, melainkan hati yang salim, yang sejahtera. Maka untuk menuju ke hari akhirat dengan hati yang sejahtera, hendaklah dipelajari ilmu-ilmu wajib seperti yang telah pun disebutkan tadi. Kemudian Syekh menyebut tentang pentingnya Al-Quran. Hendaklah kita ini menjadi orang yang ini secara orang kata terjemah, bukanlah secara kita maknanya anda terjemah tu begitulah. Syekh sebut tentang yakni Al-Quran. Hendaklah kita juga menjadi orang yang membaca Al-Quran. Selain daripada kita mementingkan ilmu yang dipelajari, hendaklah kita juga mementingkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. وأختم وصيتي لكم في هذا الصباح المبارك بأني أحثكم على بر آبائكم وأمهاتكم، فبر الوالدين من أسباب توفيق الله عز وجل، فاحرصوا أن تكونوا أصحاب بر بآبائكم وأن تكونوا أيضا أصحاب أدب مع أساتذتكم ومعلميكم، فإن حق المعلم وحق الأستاذ حق عظيم على الطالب. حتى وإن كبرت فاذكر أن هذا الرجل الذي علمك وأن هذه المرأة التي علمتك لهم فضل كبير عليك، فادعوا للمعلم وادعوا للمعلمة وادعوا لوالديه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى وأن يجعل هذا المعهد معهدا مباركا. Maka pesanan terakhir kepada Syekh untuk kita ialah supaya kita buat baik kepada mak ayah kita. Supaya kita memuliakan kedua orang tua kita. Mula-mula pasal ilmu, kemudiannya Al-Quran, dan yang terakhir buat baiklah kepada mak ayah kita, yang seterusnya kepada guru-guru kita. Muliakan mereka, yakni
jangan sakiti mereka, dengan makna jangan sakiti hati ataupun peribadi mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ke arah itu insya-Allah. أختم هذا اللقاء بالدعاء لهذا المعهد ولكم، فأقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المعهد معهدا مباركا آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل منكم العلماء العاملين ومنكن العالمات العاملات، وأن يجعلكم من الصالحين المصلحين، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المدرسين وفي الإدارة وفي المدير، وأن يحفظهم في أموالهم وأولادهم، اللهم آمين. اللهم بارك في بلاد إندونيسيا وفي بلاد ماليزيا، اللهم بارك في بلاد ماليزيا واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم بارك في حكومتها وفي قادتها وفي شعبها، اللهم آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. شكرا يا شيخ. الله بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. بسم الله. Allah jazakallah. Penuh tak? Ah, dua.